Yang paling shock bila pakai lampu solar macam ni, bila time blackout, rumah korang akan stay cerah tau. Sebab lampu solar korang ni pakai cahaya matahari. Dia tak pakai elektrik rumah. Time tu baru korang sedar betapa syok dan manisnya pakai lampu solar macam ni. Ramai orang ingat lampu solar macam ni harga dia mahal tau. Tapi sekarang dah ada option yang murah, yang harga bajet macam ni. Kalau dulu betul, lampu solar ni mahal tau. Sebab kualiti dia ni high end, kualiti tinggi. Yang harga atas 500 biji untuk lampu solar saiz besar macam ni. Sekarang dah ada yang kualiti rendah sikit. Body dia ni plastik macam ni. Tapi tetap boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Walaupun harga bajet macam ni, tapi puas hati tau. Saya dah pasang lampu ni dekat bahagian tepi rumah macam ni. Saya gantung dekat bim rumah. Kalau korang tengok cahaya dia ni cerah tau. Dia boleh maintain pula terang macam ni lama. Dari maghrib sampai subuh, dia boleh maintain macam ni. Sebab LED dia ni penuh body lampu macam ni. LED pula jenis pakai reflektor. Jadi dia boleh nyala lama dan nyala terang. Lampu solar macam ni, dia ada panel dekat bahagian belakang. Jadi waktu siang, dia akan cas guna cahaya matahari. Dia serap cahaya matahari, tukar kepada tenaga, simpan dekat bateri bahagian dalam sini. Waktu malam pula, dia akan detect bila gelap. Dia akan terus nyala dengan automatik. Kalau korang pasang lampu solar macam ni, tak payah nak buka tutup switch macam lampu biasa tau. Sebab lampu ni automatik. Lepas je korang pasang, biar je macam ni. Saya gantung dekat tepi sini. Tak payah nak balik rumah, tutup buka lampu. Dan yang paling syok, kalau korang tak ada dekat rumah, lampu tetap nyala tau. Rumah sentiasa cerah, walaupun rumah kosong, sentiasa nampak macam ada orang dekat rumah. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, nak cari alternatif yang boleh jimat bil elektrik, korang boleh pakai lampu solar macam ni. Harga dia bajet tapi kualiti padu. Yang ni saya letak dekat link video. Kalau korang nak, terus check up sekarang guys. Sebab harga bajet macam ni selalu habis stok. Korang kena grab cepat.